Sampai dia datang, dia tawarkan kepada orang nak bagi sedekah, maka orang yang ditawarkan kepadanya dia kata, saya tak ada minat nak ambil. Dia tawarkan hartanya sebagai sedekah, maka tidak dapat orang yang mahu ambil. Orang kata, ini sedekah, tak ada orang yang mahu ambil harta itu. Dan warid dalam Sahih Al-Bukhari daripada jalan Abi Hurairah, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda mafhumnya, tidak akan mula kiamat melainkan setelah harta akan tersebar, ramai orang jadi orang yang hartawan, ada banyak harta, sampai ada lebihan pada harta, sampai orang yang hartawan dia fikir tentang satu isu yang ia adalah siapakah yang akan menerima daripadanya sedekah. Sampai dia datang, dia tawarkan kepada orang nak bagi sedekah, maka orang yang ditawarkan kepadanya dia kata, saya tak ada minat nak ambil. Subhanallahil azim. Maka ini antara tanda-tanda kiamat. Dan ini telah berlaku kerana setelah orang-orang Islam dengan pembukaan negara baru yang mereka buat, dan mereka telah membuka negara Parsi dan juga sebahagian daripada negara Roman, maka harta sudah banyak. Setelah masuk daripada harta Parsi, harta Roman, maka harta jadi banyak antara orang-orang Islam. Dan pada zaman Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu telah berlaku pada zaman pemerintahannya bahawasanya seorang lelaki dia tawarkan hartanya sebagai sedekah, maka tidak dapat orang yang mahu ambil. Orang kata, ini sedekah, tak ada orang yang mahu ambil harta itu. Maka ini telah berlaku pada zaman Umar ibn Abdul Aziz.